Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Salam Jumaat, selamat Hari Guru. Hari ini 16 Mei 2025, harga emas RM482 untuk 1 gram. Ini adalah masa yang terbaik untuk anda semua mulakan simpanan emas. Sebab apa? Sebab harga emas jauh lebih rendah berbanding dengan harga emas tertinggi yang pernah direkodkan sebelum ini. Okey, harga emas jauh lebih tinggi berbanding dengan harga emas tertinggi yang pernah direkodkan sebelum ini. Jadi, kalau anda berminat nak dapatkan gold bar sama ada yang bulat ataupun yang 4 segi, anda boleh buat decision sekarang. Sebab apa? Sebab harga emas sedang rendah. Jadi, boleh buat keputusan sekarang. Dah lama kan menunggu. Dah lama berfikir, dah lama nak buat keputusan. Dan sekarang apabila harga dah menepati apa yang anda nak, sila buat keputusan sekarang. Okey, baiklah. Jadi, hari ini, semalam, kemarin, minggu lepas, harga emas bertenang setelah mengalami beberapa pergolakan, iaitu akibat daripada tarif war. Dan apabila Presiden US mengumumkan tarif war itu berlaku persetujuan untuk menurunkan tarif antara Amerika dengan China. Kedua-duanya sekarang ada 10% tarif. Jadi market kembali bertenang dan hasilnya apa yang kita nampak adalah harga emas turun dengan sangat banyak. Harga emas turun dengan sangat banyak dan ini adalah peluang untuk kita untuk buat simpanan. Fasa-fasa untuk berfikir itu semua dah lepas. Sekarang adalah fasa untuk membuat keputusan, dan keputusannya apa adalah anda boleh mula simpan emas sekarang. Ada duit untuk beli 1 dinar, belilah 1 dinar. Ada duit nak beli 5 dinar, boleh beli 5 dinar. Ada duit nak beli 10 dinar, boleh beli 10 dinar. Jadi, keputusannya dibuat sekarang kan? Kita dah lama fikir. Betul tak? Betul tak kawan-kawan? Dan kebetulan hari ini harga emas adalah rendah, iaitu RM482 untuk 1 gram. Okey, jadi hari ini kita nak cerita apa? Okey, biasanya orang akan bercerita ataupun orang akan bertanya, Mona nak simpan emas yang mana? Mona nak simpan emas yang mana? So, sama ada emas yang dalam akaun ataupun emas dalam bentuk emas fizikal. Okey, emas dalam akaun ataupun emas dalam bentuk fizikal. Yang mana satu yang lebih baik? Kan? Nak tak kita buat discussion hari ni? Okay, discussion kita hari ini adalah berkaitan dengan antara emas dalam akaun dengan emas fizikal, yang mana lebih baik. Okey, walau bagaimanapun ini adalah perkongsian ilmiah. Anda pun boleh letakkan anda punya komen dekat ruangan komen supaya kita boleh sama-sama belajar dan dapat manfaat daripada perkongsian yang kita kongsikan pada hari ini. Hai Dr. Siti. Okay, hai Siti Rajiah. Okay, semalam Siti Rajiah dah tengok kan saya punya live. Alhamdulillah, terima kasih hari ini datang lagi. Okay, so kita nak tengok kalau contohnya kita nak tahu, kita nak tahu beberapa perkara hari ni. Kita nak tahu antara emas yang duduk dalam akaun dengan emas kalau emas tersebut adalah emas fizikal, yang mana lebih baik dan apakah kesilapan yang selalu dilakukan oleh penyimpan emas. Okey, sebelum tu kita tengok dulu antara kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan oleh penyimpan emas. Antaranya adalah beli emas ketika emas tu harga murah sahaja. Harga mahal tak nak beli. Kenapa? Harga mahal lah Mona. Kalau kita rasa harga 533 tu mahal, anda kena fikir balik. It's not the end.
It's not the end sebab selepas 533 tu akan ada 600, 700, 800, 900 dan 1000. Dan percayalah 10 tahun daripada sekarang harga emas itu sooner or later tetap akan capai RM1,000 untuk 1 gram. 1 gram tu besar mana Mona? Okay, Mona yakin ramai dah selalu tengok Mona punya emas 1 gram hari raya ni. Betul tak? Emas 1 gram hari raya ni. Cuba bayangkan masa Mona beli dulu tahun 2014, harganya baru 135. Sekarang harga emas adalah 482 dan dalam jangkaan 10 tahun lagi harga emas akan jadi 1000. Benda yang sama tetapi nilainya semakin meningkat. Okey? Tapi anda jangan simpan 1 gram sahaja. Kalau simpan 1 gram sahaja, dia tidak menjadikan anda lebih kaya. Okey? Kalau anda simpan 1 gram sahaja, dia tidak akan menjadikan anda lebih kaya. Okey? Kita ada kempen simpan 1 bulan 1 gram. Kita ada kempen 1 keluarga 1 kilogram. Okay, ada banyak kempen yang kita boleh challenge diri kita sendiri. Kita nak ada certain amount of simpanan dan berapa banyak simpanan yang kita nak ada. Okay, maaf ya kawan-kawan. Saya punya penyakit batuk ni dah datang balik. Okay, siapa yang follow Mona sejak tahun lepas, pada bulan 8, Mona ada macam ni juga. 1 bulan tak boleh live. 1 bulan tak boleh bercakap. Kan? Mula-mula ada suara, lama-lama terus tak ada suara. Terus diam je. Okay? Lepas tu dia recover balik dan sekarang dia jadi balik. Sebab apa? Mungkin sebab tak logik juga kan? Saya pun tak tahu kenapa. Sebab sebelum ni selama 10 tahun saya bekerja bercakap 8 pagi 5 petang. So far tak ada kena batuk-batuk macam ni. Tapi bila buat live, ada pula batuk-batuk. Kan? Tapi tak apalah, kita doa je lah baik-baik. Okay, sebab apa? Sebab kita nak menyampaikan ilmu kepada anda semua. Okay, so tadi kita kata, kalau kita simpan 1 gram 1 bulan, ini satu perkara yang Mona nak kongsikan dekat anda. Okay, ayat dia, simpan 1 gram 1 bulan. Tapi bukan keluarkan 1 gram setiap bulan. Faham tak? Ayat Mona kata simpan 1 gram 1 bulan. Bukan Mona kata bila ada 1 gram keluarkan. Sebab dulu Mona tak pandai. Bila Mona tak pandai, ini yang Mona buat. Ada 1 gram, keluarkan. Ada 1 gram, keluarkan. Ada 1 gram, keluarkan. So, memanglah, memang tak salah. Tetapi anda takkan dapat menikmati satu perasaan next level pula. Next level apa? Next level adalah kita akan rasa kepuasan yang berbeza apabila kita ada satu emas yang gramnya lebih besar. Okay, kita ada contohnya daripada 1 gram, kita boleh pegang 1 dinar. Perasaan dia berbeza. Yang ini macam ada 4 ketul 1 gram ni. 4 ketul. Ataupun 10 gram. 10 gram ni kita ada 10 keping. Ini ada 6. Okay, tambah lagi 4, 10. So, ini dia punya size dia. Okay, yang ini 42. Contohnya. So, kita ada satu perasaan yang next level. Perasaan kita yang lebih gembira, lebih seronok. Sebab apa? Sebab kita mampu untuk memiliki gram yang lebih besar. Namun, okay, kita tetap buat perkara yang sama. Kita tetap simpan 1 gram 1 bulan, tapi jangan keluarkan dulu. Okay, jangan tergesa-gesa nak keluarkan. Okay, sebab lesson learn dah ada. Mona dah tunjuk dekat anda. Okay, tapi tak adalah jadi salahnya. Okay, tetap juga kita boleh manfaatkan. Okay, macam selalu Kak Lopa kata, kalau contohnya kita simpan 1 gram 1 bulan ni, nanti bila kita dah sampai hari persaraan, kita boleh manfaatkan. Kita boleh guna untuk 1 bulan punya perbelanjaan apabila kita dah sampai umur persaraan nanti. Contoh dia macam tu. Okay, tapi kalau contohnya kita berjaya kumpul dengan gram-gram yang besar macam ni,
Ini adalah untuk matlamat kita yang lebih besar. Contoh, apakah matlamat kita yang lebih besar? Okey, contohnya kita sekarang ni musim haji. Okey, kita nak pergi haji. So, bila kita berjaya kumpul satu keping macam ni 10 dinar, so memudahkan kita untuk ataupun kita dah mudah dah, kita dah ada duit dah untuk kita pergi haji at any time. Okey, so kalau ini contohnya 42, kita kena ada 42 keping kat sini. Pengurusannya bukanlah kata sukar, boleh je bawa satu album ni. Tapi instead of bawa satu album yang besar ni, yang ini boleh je masuk dalam wallet. Itu nampak tak perbezaan dia? Okey, contoh kalau dekat sini ada 40 gram, okey, kalau kat sini ada 40 gram, kita nak bawa, mungkin boleh lah kalau kita masuk dekat kita punya handbag kan. Kita masuk dekat handbag kita, okey, ngam. Tapi berat lah, berat juga ni. Berbanding kalau kita ada 42 gram, tapi kita boleh masuk dalam wallet. Ni wallet yang lelaki punya, yang kecil je. Okey, kita masuk je macam tu dan boleh tutup. Biasalah kalau perempuan dia ada banyak reset kan. Ada terbukti lah ni. Keluar-keluar je reset, keluar-keluar je reset. Contoh. So, dah sama. Nilai yang sama tetapi pengurusannya lebih mudah. Okey, sekarang anda nampak tak? Kalau kita kata tadi, kalau beza antara simpan emas gram besar dengan simpan emas gram kecil tadi. Okey, dah nampak dah. Kan? Dan kita jangan simpan emas hanya ketika harga emas turun sahaja. Contoh, kalau hari ini harga tertinggi yang pernah direkodkan. Okey, untuk info, harga tertinggi yang pernah direkodkan adalah 533 untuk 1 gram. Okey, harga paling tinggi adalah 533 untuk 1 gram. Ketika itu, itulah harga yang paling tinggi. Kalau kita stop dekat situ, kalau tiba-tiba ada harga 600, apa yang kita nak buat? Adakah kita terus stop saja? Tak, kita tak boleh stop. Sebab apa? Menyimpan kalau kita stop, simpanan kita tidak akan bertambah. Okey? Kalau kita menyimpan, tapi lepas tu kita stop, simpanan kita tidak bertambah. Kenapa tak bertambah? Sebab emas ni dia tak beranak. Okey? Emas tidak boleh beranak. Okey. Mona, bukankah kalau kita beli emas, lepas tu emas tu boleh bertambah dengan sendirinya? Okey, mungkin anda ada kecelaruan ataupun kekeliruan. Tapi nak mudah faham, Mona yakin semua orang boleh faham dengan contoh Mona bagi. Okey, ini contohnya kita ada pakai gelang. Okey, contoh yang ini gelang perkahwinan ni. Mona dah kahwin dan nak hampir 20 tahun dah. Dah hampir 20 tahun, adakah gelang ini menjadi 2, 3, 4, 5? Tak ada. Dia satu je lah. Kalau kita beli satu, sampai kita mati nanti pun dia satu juga. Faham Emas dia tidak beranak. Dia tidak boleh berkembang biak. Okay? Dia tidak boleh bertambah dengan sendirinya. Okay? Jangan pula kata, Mona, kalau saya simpan dalam account gap, kalau harga emas naik, saya punya gram jadi bertambah ke? Atau kalau harga emas turun, saya punya gram jadi apa? Kalau dalam account gap, maksudnya kita dah beli, kita simpan. Assume lah account gap tu kita punya peti simpanan keselamatan. Safety deposit kita kan, contoh dia. Okay, kalau mudah nak faham, imagine. Okay, account gap tu adalah peti simpanan keselamatan kita. Once kita put dekat situ, berapa gram yang ada, itulah yang kita simpan. Sama, once kita beli satu ni, dia akan satu je. Unless kita tambah tahun depan laki bagi satu, bagi satu, bagi satu, bagi satu, barulah kita punya emas bertambah. Sama juga dengan account gap. Kalau kita beli ketika harga rendah sahaja, kemudian ketika harga tinggi kita tak buat belian ataupun kita tak menyimpan secara konsisten, so simpanan kita tidak bertambah. Okay, faham kan konsep dekat situ? Okay, simpanan tidak bertambah apabila kita tak tambah dia. Dia bukan macam contohnya kita simpan dekat contohnya fixed deposit ke, contohnya dalam tempoh, contoh kita simpanlah 10,000. Dalam tempoh setahun contohlah dia naik.
naik. Contohlah jadi 1,100 contoh. 10,100 contoh. Dia tak macam tu ya. Sebab ada orang tanya, Mona, kalau saya simpan emas 100,000, lepas tu harga emas naik, macam mana saya nak dapat keuntungan daripada emas tersebut? Jawapannya adalah dengan menjual emas tersebut. Baru kita dapat keuntungan. Emas ni kita dapat untung lepas kita jual tau. Bukan kita dapat untung, kita simpan ni ada untung tak? Ada, tapi kita tak boleh menikmati keuntungan dia sebab kita belum jual lagi. Contoh, kalau kita kata emas ni 5 dinar ni Mona beli pada tahun 2020. Okay, waktu COVID, masa tu Mona beli harganya RM5,000 untuk 5 dinar. Hari ni 5 dinar ni dia dah jadi RM10,000. Bila dia dah RM10,000, Mona boleh tak dapat keuntungan ataupun menikmati keuntungan yang RM5,000 tu? Tak boleh lah. Sebab kita kena jual emas kita, baru kita boleh menikmati. Namun, kalau kita jual, dia dah jadi duit. Lepas tu, kalau kita ada duit tu, contoh kan, kita kata kita beli RM5,000. Hari ni kita jual, kita dapat RM10,000. Let's say lah kita nak joli katak dengan RM5,000 yang keuntungan tadi. Ada baki RM5,000. RM5,000 tu dah tak boleh beli 5 dinar balik semula. Walaupun dia hasil daripada belian 5 dinar tadi. Okay, dia dah jadi RM10,000. Kalau kita nak ada 5 dinar balik semula, kita kena ada RM10,000. Sebab harga emas ni meningkat. Jadi, kalau contohnya, mungkin ada orang tanya, jadi Mona, kalau macam tu, macam mana? Okay, mungkin anda boleh, kalau niatnya lah nak menikmati keuntungan. Okay, kalau anda berniat untuk menikmati keuntungan daripada simpanan emas yang anda buat, mungkin anda boleh buat macam ni. Beli 1 dinar 5 keping. So, apabila anda dah lepas 5 tahun, 1 dinar ni dia dah jadi RM2,000. Kali 5 keping dia dah jadi RM10,000 kan? So, anda nak menikmati keuntungan. Anda jual 1 ni, anda dapat RM2,000. 4 keping lagi masih lagi kekal dalam bentuk emas. Jadi anda boleh menikmati. Tapi 1 keping emas anda dah tak ada lah. Macam tu. Okey, sebab ramai yang bertanya, Mona, ayah saya dia tanya, kalau kita ada 100,000, kita nak tukar kepada emas. Lepas tu, macam mana kita nak menikmati keuntungan daripada emas tersebut? Kita nak tinggalkan pokok je. Okay, keuntungan kita nak nikmati. Lepas tu Mona bagi tahu, emas ni dia bukan macam tu. Dia bukan ada pokok, ada bunga, tak ada. Okay, kalau contohnya kita ada emas 100,000 lebih kurang dalam 20 gram. Contohnya 20 gram, 200 gram contohnya. So kita ada 100 gram dengan 100 gram. So you need to jual 100 gram tu. Tapi 100 gram tu contoh kalau dia dah keuntungan dia nanti banyak kan. Jadi anda boleh kecilkan belian anda kalau anda berniat untuk menikmati keuntungan. Tapi ada setengah-setengah orang, kalau kita tengok, kenapa dia beli 1 kilo? Kenapa dia beli 250 gram? Kenapa dia beli gram yang besar-besar? Sebab niat dia bukan nak menikmati keuntungan macam yang kita fikir kita simpan dekat ASB atau tabung haji tu. Tak, niat dia adalah untuk tukarkan aset emas kepada aset yang lebih berharga. Mungkin dia beli satu aset emas yang macam ni, apabila harga dah naik, dia jual emas ni untuk beli rumah. Daripada rumah tersebut, dia boleh generate pendapatan pasif pula. Okey. Nampak tak kawan-kawan? Nampak tak beza antara simpan emas dengan simpan duit? Dan kenapa kalau kita nak simpan emas kena konsisten? Jangan tunggu ketika harga emas rendah sahaja. Itu lesson learn yang pertama. Okay, beli emas jangan ketika harga emas rendah sahaja. Nanti kalau kita fikir nak beli ketika harga emas rendah sahaja, kalau kita imagine
beberapa kiranya sebulan yang lepas, kalau kita flashback kan, setiap hari harga emas membuat all time high. Kita jadi takut. Dia nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Tapi kalau kita konsisten je, tak kisahlah. Sebab kita bila kita buat belian pada harga tinggi, jangan risau. Kita boleh buat pemurataan harga. Okay, itu konsepnya. Dalam emas, kalau terbeli mahal, tak apa, boleh buat pemurataan harga. Dan kalau anda dah beli pada mahal, maksudnya anda kena simpan dalam tempoh yang lama sedikit lah untuk menikmati keuntungan. Okay, it just matter of time. Untung tetap untung. Sebab apa? Sebab simpan emas saja-saja pun untung. Tapi kalau simpan emas dengan ilmu, lagi untung. Dan pastikan simpan emas yang betul. Okay, emas yang betul. Okay, ada juga orang yang simpan emas yang macam ni. Okay, yang ini emas berketulinan 916. Ini tak sesuai untuk kita simpan ataupun jadikan emas pelaburan. Ini adalah emas untuk kita pakai melaram. Tapi kalau contohnya anda nak simpan emas, barang kemas, ada juga sekarang emas 999 pun boleh juga untuk anda simpan. Tapi biasalah barang kemas kan, especially walaupun dia kata menggunakan teknologi yang tinggi ke apa ke, keras ke apa ke, tapi kadang-kadang bila kita faham-faham je lah mak-mak ni buat kerja kat rumah, 1001 kerja kita buat, betul kan? Begitu begini kita bukannya duduk rumah hias kuku je, tak. Basuh baju, basuh pinggan, kemas luar, begitu begini, kadang menukang. Jadi tak sesuai lah kalau kita berniat untuk menjadikan barang kemas sebagai kita punya simpanan ataupun pelaburan. Okay? Tapi kalau kita nak pakai once in a while, okay, belilah barang kemas yang 999. Okay, kalau kita nak pakai memang untuk kegunaan yang kasar-kasar tu, bolehlah 916. Okay, ini nasihat ikhlas daripada Mona. Sebab apa? Sebab kita duduk rumah bukan tengok Netflix sambil hias kuku je ya. Kita buat kerja macam-macam. Okay, kemudian simpan, ada orang keep on asking, beza ke Mona simpan emas dengan simpan duit? Beza sangat ke Mona simpan emas dengan simpan duit? Ya, beza memang berbeza. Okay, beza memang berbeza. Tetapi untuk nampak perbezaan itu, it takes a time, a few years untuk anda nampak perbezaan antara simpan emas dengan simpan duit. But the longer years yang you take, dia akan menunjukkan lebih banyak perbezaan. Kalau dalam short term, setahun, 2 tahun, mungkin anda tak perasan sangat perbezaan itu. Tak terasa sangat perbezaan. Tapi semakin lama, masa yang anda ambil, dia akan menjadikan lebih nampak perbezaan. Sebab apa? In a short term, duit dia akan hilang dia punya value. Okay. Tapi kalau dalam setahun, 2 tahun, kita tak nampak. Tapi in a long term, emas dia akan meningkat dalam jangka masa panjang. Kalau kita kata setahun dia meningkat 10%, kalau 10 tahun dia dah meningkat hampir 100%. Kalau duit setahun dia susut 5%, kalau 10 tahun dia susut dah 50%. So kita nampak, oh duit susut 50%, emas naik 100%. In a long term, then kita nampak obviously. Kalau short term, kita tak nampak sangat. Sebab tu orang yang tak rajin menyimpan, bila dia menyimpan dalam bentuk emas dengan bentuk duit, kalau dia bandingkan dalam short term, dia tak akan nampak perbezaannya. Tapi bila dia bandingkan dalam long term, dia akan nampak perbezaan yang nyata. Okey, Mona ni gebang je, sembang-sembang je kan. Ya, kita sembang, tapi kita sembang dengan menggunakan fakta. Kalau kita tengok dekat sini, beza antara kita simpan duit dengan simpan emas. Dalam kes ini, Mona mengambil pendekatan bahawa kita tiru macam kita simpan dalam account gap.
kita setiap bulan kita boleh simpan dalam account Gap minimum RM100. Betul? As an adult. Untuk adult account, kita simpan 1 bulan RM100. Jadi kalau kat sini setahun ada RM1,000. Macam salah je matematik Mona. Bukan setahun ada 1,200 ke? Betul. Setahun memang ada 1,200. Tapi Mona, kita tahu. Mona tahu, kita semua ni suka cheat. Kalau kita diet pun kita harap cheat day. Kan? Kalau kita berlari pun kita nak cheat juga. Yang ini Mona dah siap-siap dengan package cheat sekali. Package cheat dia adalah setahun kita ada raya 2 kali. Raya haji dengan raya puasa. Jadi, pada raya haji dengan raya puasa, anda tak perlu simpan. Anda boleh guna duit RM100 tu beli baju raya dengan tudung raya. Okey, deal. Okey, dan apabila kita dah gunalah duit tu, RM200 tu tak masuklah dalam kita punya simpanan. Tapi dengan syarat lah bulan-bulan lain kita simpan secara konsisten. Ni dah diskaun dah ni Okey, so kita simpanlah RM1,000 dengan anggapan bahawa kalau kita simpan emas dekat akaun Gap, okey, pada tahun 2014 harganya RM135, kita simpan RM100 juga. Kita dapat, okey, kita simpan RM100 lah setiap bulan selama 10 bulan. So, kita dapat 7.4 gram. Okey, setahun. Okey, yang ini kita simpan dalam bentuk duit RM100 setiap bulan selama 12 tahun. Okey. Kemudian yang ini pun kita simpan sama juga RM100 setiap bulan selama 12 tahun. Tetapi along the way kita nampak harga emas makin lama makin mahal. Pemilikan emas kita juga makin lama makin sedikit. Okey, is okey lah. Okey, sekarang ni bila kita total up, kita nampak, kalau kita kumpul 1 bulan 100, 12 tahun, kita akan dapat RM12,000. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, jumlah yang kita simpan dalam bentuk emas, lepas kita convert kepada bentuk duit, RM28,000 lah Mona. Betul lah. Emas adalah duit dalam bentuk yang lebih baik. Tapi dengan syarat anda kena simpan untuk satu tempoh jangka masa. Okey, yang ini kalau anda nampak, madam, ada student saya tanya, madam, lamanya madam nak simpan emas sampai 12 tahun baru boleh untung. Tak, ini kalau dia simpan RM100 setiap bulan. Kalau contohnya dia beli 1 gram setiap bulan ataupun ada yang ada lebih untung, ada orang yang lebih berkemampuan untuk simpan 1 dinar setiap bulan ataupun ada orang setahun simpan 10 dinar. Kan maksudnya bulan puasa dia tak simpan lah, bulan puasa dengan bulan raya. So setiap bulan dia simpan 1 dinar, bulan puasa dengan bulan raya dia tak simpan. Jadi setahun dia dapat 10 dinar. Kan? Yang ini macam Mona cakap tadi, ambil masa. Okay, 5 dinar ni ambil masa 5 tahun untuk double the price. Okay, so dah nampak. Kalau kita simpan 100, memang it will take longer time. Tapi kalau kita simpan dalam amount yang lebih besar, okay, kita akan ambil masa yang lebih pendek. Dan kalau emas kita lebih besar, dia akan keuntungannya lebih besar. Lebih besar emas kita, keuntungannya lebih besar dan masa untuk mengaut keuntungan lebih pendek. Okey, ini Mona bagi contoh kalau kita simpan RM100 setiap bulan. Okey, dan anda boleh buat simulasi untuk 1 gram contohnya, ataupun anda tak payah 1 gram lah. Anda pilih satu amount. Satu amount of money, contohnya ada orang simpan RM200. Kan kita assume nanti Mona buatkan. Bukan sekarang lah kan. Nanti besok Besok Mona tunjukkan. Kalau kita simpan RM200 dalam akaun Gap secara auto debit. Sebagai contoh kan.
kalau kita simpan RM200 dalam akaun Gap secara auto debit. Ataupun kalau ada orang yang boleh buat simpanan, sebab ada orang, ada juga tahu dia buat auto debit RM2,000. Maksudnya dia punya gaji besar lah. Gaji dia mungkin RM6,000 kan. Tak semua orang mempunyai gaji minimum RM1,700. Betul tak? Ada orang gajinya lebih besar. Tapi yang Mona tunjuk ni adalah untuk orang yang bergaji minimum ataupun untuk suri rumah. Okey? Kan? Suri rumah pun kalau nak menyimpan, Mona tunjuk. Mona suka tunjuk macam ni. Okey, siapa yang selalu follow Mona punya live, nampak? Ini adalah duit baki belanja. Kita letak je dalam ni. Tak payah nak tunggu tabung-tabung cantik. Kalau nak tunggu tabung cantik pun boleh juga. Tapi tak cantik sangat lah. Bekas kuih raya, bangkit cheese. Yang ini kita tutup atas bawah, tak nampak duit. Sebab kalau nampak duit, dia bukan maknya aja yang nampak duit. Anaknya pun nampak duit. Nanti nak pergi kedai, ambil sikit. Kan gitu. Jadi kita buat je transparent macam ni. Dia cukup je 100. Kita terus tukarkan kepada gram emas dalam akaun Gap. Tak kisahlah harga emas hari tu berapa. 300 ke, 500 ke, ada 100 terus sahaja tukarkan kepada emas dalam akaun Gap. Sebab apa? Kita nak mengumpul gram. Okay, kita ni dah lah duitnya tak berapa nak banyak. Kalau kita nak tunggu duit kita banyak, baru nak beli gram yang besar macam ni, tak tahulah sampai bila baru boleh beli. Jadi nasihat Mona, nasihat ikhlas Mona adalah whenever you ada RM100 ataupun RM1,000 ataupun RM10,000, yang mana yang you rasa itulah you punya pocket, terus je lah simpan dalam akaun Gap. Tak perlu tunggu duit itu banyak. Yang penting ada minimum RM100, terus boleh buat simpanan dalam akaun Gap. Dan kalau anda tanya, Mona macam mana nak buat simpanan dalam akaun Gap tu? Mudah sahaja. Pergi dekat Mona punya profile. Okey. Pergi dekat Mona punya TikTok. Okey. Pergi dekat Mona punya TikTok. Kejap. Kita buka kita punya TikTok. Okey. Kemudian anda ada nampak link. Okey. Anda ada nampak link. Dekat situ ada link yang boleh anda contact Mona. Okey. Ini adalah contoh, sekejap terang. Okey, tu nampak tu. Okey, Mona Lisa. Okey. Kemudian nampak ada link dekat bawah. Okey, boleh klik dekat link untuk buat pendaftaran. Okay, untuk buat pendaftaran, Mona akan bantu step by step sampailah gram emas pertama anda appear dekat anda punya apps. Mona akan guide anda sampai anda punya gram pertama itu appear dekat anda punya app. Okay, jadi anda tak perlu nak risau. Okay, ramai yang kata, Mona, kalau kita simpan hari ni, bila emas tu kita boleh dapat? Okay. Soalan itu soalan general. Okay, sama ada maksud anda dapat tu apa Okay, sama ada emas itu appear dekat gram itu ataupun dapat di tangan. Kalau nak dapat dekat tangan, okay, anda bolehlah beli 1 dinar ke, anda beli 10 gram ke. Lepas tu dalam tempoh 10 hari bekerja, okay, emas ini akan sampai ke alamat anda dengan menggunakan perkhidmatan pos berinsurans. Okey, tetapi kalau contohnya dapat maksud anda tu appear dekat screen is immediately. Okey, appear dekat screen tu adalah immediately akan appear dekat anda punya screen, so don't worry. Kalau tak nampak, refresh. Kalau tak nampak, refresh, anda akan nampaklah screen tu akan appear berapa gram. Okey, tadi kita dah cerita yang kedua. Okey, yang pertama tadi apa? Jangan beli emas ketika harga murah sahaja. Okey, sebab kalau kita bagi satu benchmark harga ni yang kita kata mahal, ini mahal untuk tahun ini. Tahun depan dia ada mahal dia. Tahun lagi satu, tahun seterusnya, setiap tahun dia ada
satu all time high yang dia akan buat. Jadi kalau anda berhenti pada satu level, macam kita rambut anda tersekat di skala 7, kalau anda tersekat dekat satu level, anda tak akan menambah simpanan anda. Simpanan emas ni dia akan bertambah apabila kita tambah duit kita, tukarkan kepada gram emas. So gram emas kita akan bertambah. Okey, itu yang pertama. Jangan hanya beli emas ketika harga rendah sahaja. Walaupun tinggi, beli juga. Sebab apa? Sebab kita boleh buat cost averaging ataupun pemurataan harga. Okey, nasihat ini adalah untuk kawan-kawan yang menyimpan RM100, 1 gram, 10 gram. Dia kalau contohnya anda beli, tak perlu tengok harga lah, pendek katanya. Okey, sebab apa? Sebab kita punya matlamat simpanan adalah jangka masa panjang. Anda kena hadam. Kita simpan untuk satu tempoh jangka masa panjang. Okey, yang kedua. Beza ke simpan duit dengan simpan emas? Kalau kita tengok tadi, simpan duit dengan simpan emas memang ada berbeza. Mona ada tunjuk dekat sini tadi kan. Dan pastikan sama juga apabila anda menyimpan dalam amount yang sedikit, anda kena simpan dalam satu tempoh jangka masa yang panjang dan anda kena konsisten. Okay, consistent is the key. Okay, consistent is the key. Anda perlu simpan dalam satu tempoh jangka masa yang panjang dan konsisten. Sebab apa? Sebab anda simpan sikit-sikit. Okey. Dan kalau contohnya, yang mana lagi bagus kalau kita nak simpan emas ataupun emas fizikal ataupun emas dalam akaun. Okey, dia macam ni. Emas yang terbaik adalah emas yang berada di tangan. Maksudnya emas fizikal yang berada di tangan. Kenapa? Kawan-kawan boleh tak? Kawan-kawan boleh tak? Kenapa emas yang terbaik adalah emas yang berada dekat tangan kita? Okey? Boleh tak kongsikan? Kenapa emas yang terbaik tu emas yang dekat tangan? Kalau emas tu yang dekat akaun tu tak terbaik ke Mona? Okey, dia macam ni. Kalau contohnya emas itu dekat tangan, maksudnya dia kita punya 100%. Dia adalah responsibility kita 100%. Kan? Dia responsibility kita 100%. Kita akan jaga dia baik-baik. Okey, sebagai contoh yang seterusnya. Kalau emas itu berada dalam akaun, mungkin anda pernah tengok berita setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas, simpan dalam akaun, beli 1 gram, dapat 10 gram, beli 10 gram, dapat 100 gram dan seterusnya. Dan emas itu tidak ada di tangan. Dan apa yang terjadi apabila terjadi sesuatu kepada syarikat emas tersebut? Duit kita dah confirm dah tak ada dah. Sebab dikatakan telah ditukarkan menjadi emas. Namun apabila kita nak emas kita, tak ada juga. Jadi itu adalah risiko apabila kita menyimpan emas di dalam akaun. Okey, dan mungkin anda akan tertanya-tanya pula. Mona, kalau kita simpan emas dalam akaun Gap, begitu juga ke jadinya nanti? Okey, untuk info, account Gap is backup with physical gold. At any time, if you want to withdraw, boleh. Dan emas fizikal akan wujud. Okay, so far. Okay, based on sejarah. Okay, based on sejarah. Public Gold telah ditubuhkan sejak 2008 sampai hari ini 2025. Okay, Public Gold dah ditubuhkan sejak 2008 dan sampai hari ini 2025. Ada tak anda dengar orang kata, kalau beli dekat akaun Gap, emasnya tak ada? Ada tak dengar orang cakap macam tu?
Kalau beli dekat account Gap, emasnya tak ada. Tak ada kan? Okay. Orang ramai, lebih daripada 1.8 juta penyimpan emas yang simpan emas dekat Public Gold menjadikan account Gap itu sebagai transit. Transit apa pula Mona ni? Okay, transit apa pula ni? Macam ni. Maksudnya bukan semua orang mampu untuk mendapatkan emas yang bersaiz besar. Okay, bukan semua orang mampu untuk dapatkan emas yang bersaiz besar. Jadi apa yang berlaku? Contoh, kalau kita simpan dalam akaun Gap itu, kita bagi contoh kita lah kan. Contoh, kalau kita nak beli, anda tahu tak sekarang ni harga 10 gram berapa? Mailah kita tunjuk. Kan, mari kita tunjuk harga 10 gram. Okay, sebab sekarang harga emas turun kan. Harga dia sekarang adalah 4,800. Sekejap kita slowkan sikit. Okay. Harga sekarang adalah 4,800. Ini untuk 10 gram. Kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas, harganya adalah 5,000. Dan kau ada ke duit 5,000 nak bayar sekelepuk? Soalan ini adalah kepada anda yang biasa. B40 yang biasa. Okay. So, kita tak ada kan duit banyak macam tu. Itu bukan soalan untuk anda je, untuk saya pun sama. Okay. The same question goes to me. Benda Allah yang sama juga saya tanya. Aku tak ada 5,000 seketul nak beli 10 gram ni. Aku tak ada 5,000 seketul nak beli 10 gram ni. Tak boleh nak bayar full payment. Tapi, kita ada kemudahan di akaun Gap. Sebagai contoh, okay, Mona tunjuk Mona punya akaun Gap. Okay. Okay, sekarang dekat akaun Gap Mona ada 9.7451 gram. Sikit lagi nak 10 gram. Okay, hasil daripada ada 100 simpan 100, ada 1,000 simpan 1,000. Ada 200 simpan 200, ada 150 simpan 150. Okay, so sikit kita kumpul. Kejap lagi, mungkin bulan depan cukuplah dia. Bulan depan cukuplah dia jadi 10 gram. Bila dia dah cukup 10 gram, bolehlah Mona keluarkan 10 gram macam ni lagi seketul. Ataupun kalau Mona bercita-cita tinggi, Mona rasa nak 20 gram kot sebab aku tak ada lagi 20 gram. Kalau siapa yang selalu tengok Mona live, Mona tak ada lagi 20 gram kan? Selalu tunjuk 10 gram je kan? Mungkin Mona kena kumpul lagi. Okay, it just matter of time. Okay, kumpul lagi sampai dapat 20 gram. Request untuk pengeluaran 20 gram, emas itu akan dihantar ke alamat anda dengan menggunakan perkhidmatan pos berinsurans. Anda boleh tunggu sahaja dekat rumah dengan senyuman. Okey, so mudah ke mudah? Kalau kita nak manfaatkan akaun Gap ni, mudahlah. Sebab kalau kita pergi beli barang kemas pun, kalau dekat kedai barang kemas, kita bagi 100, tak tentu lagi dapat barang. Okey? Kita bagi 100, tak tentu lagi dapat barang. Jadi sekarang ni kita nak manfaatkan RM100 kita kumpul dalam akaun Gap. Every time anda letakkan RM100 dalam akaun Gap, dia akan tukarkan kepada gram emas. So anda tak perlu lagi nak kata, Mona tu hari saya bagi Mona 100, lepas tu saya bagi 100 lagi, lepas tu saya bagi 100 lagi. Oh, dah ada 500 kan dalam akaun Gap saya. Minta maaf puan, saya tak tahu pun akaun puan ada berapa ratus ringgit. Tapi saya boleh tahu berapa gram ada dalam akaun. Sebab apa? Sebab setiap kali duit itu dimasukkan ke dalam akaun Gap, dia akan terus ditukar kepada gram emas. Okey? Jadi kita memang akan lupakan harga dia berapa. Yang kita tahu, gram kita sentiasa bertambah. Okey, nampak tak? Faham tak kawan-kawan? Kalau faham, bolehlah bantu tap-tap skrin sekejap. Kan? Boleh juga share kita punya sesi live ni supaya lebih ramai kawan-kawan yang akan dapat manfaat daripada perkongsian yang Mona kongsikan pada hari ini. Okay, kalau ada soalan pun boleh typekan dekat ruangan komen. Kita boleh kongsi-kongsi juga menjawab soalan tersebut. Okay, sebab kadang-kadang soalan-soalan ini anda malu nak tanya. Okay, anda malu nak tanya sebab anda kata,
Malulah Mona nak tanya soalan macam soalan bodoh pula nak tanya. Sebenarnya tak ada soalan bodoh pun. Okey, biarlah anda kelihatan bodoh untuk hari ini selama 5 minit. Tapi lepas tu anda pandai. Berbanding dengan anda tak dapat jawapan tu untuk satu tempoh jangka masa yang panjang, lagi lama tempoh bodohnya. Kan? Jadi, kalau anda nak belajar, jangan malu untuk keluarkan soalan yang bodoh. Sebab apa? Bodoh tu hanya 5 minit. Lepas ni orang dah tak ingat dah anda punya kebodohan. Okey, sebab lepas tu bila anda dah pandai, orang dah ingat anda punya kepandaian. Okey, so boleh kan? Jangan malu untuk tanya soalan. Tanya soalan supaya kita jadi penyimpan emas yang bijak. Okey, jangan jadi penyimpan emas yang kena pijak. Jangan jadi bilis yang kena makan dengan jerung. Okey, so kita kena jadi bilis yang bijak. Manfaatkan account gap itu dengan betul. Okey, kadang-kadang ada orang dia dah tersalah. Mona, saya dulu Mona, saya tak tahu Mona pasal gold bar ni. Makanya saya ni jadi penyimpan emas yang barang kemas, yang tegar Mona. Setiap kali ada design saya beli. Setiap kali ada design saya beli. Okey, saya faham maksud puan tu macam mana. Maksudnya dia dah ada banyak sangat barang kemas dia. Kadang-kadang tak terpakai. Okay, saya pernah melalui fasa ini sewaktu saya bekerja dulu. Setiap kali dapat bonus. Setiap kali dapat bonus lah kan. Bonus pula. Bonus, increment double pula. Kan? Memang suka lah kan. Lepas tu, apa yang saya buat, kalau untuk anda yang tahu, sebelum ni, kalau dekat Kuala Pilah, itu adalah tempat untuk membeli barang kemas dengan harga yang murah. Okey, so harga dia memang sangat murah. Okey, macam saya tidak mementingkan design sangat lah. Yang penting harga. Okey, jadi bila harga tu murah, setiap kali beli dia lengkap lah. Telinga, leher, tangan, jari, kaki, semua lengkap. Okey, kalau setahun sekali beli, kalau 10 tahun dah ada banyak. Dah tak terpakai. So itu adalah antara kesilapan yang saya pernah buat. Dan apabila saya dah sedar mengenai kesilapan yang saya buat, apa yang saya buat adalah saya jual semua emas saya semula kepada public gold dan saya tukarkan kepada gold bar. Okey, so walaupun sebab apa? Okey, sebab kalau dekat public gold, macam contohnya apabila harga emas tinggi, kita memang membeli pada harga yang tinggi berbanding dengan kedai-kedai yang berada dekat luar. Okey, jadi memandangkan kita pun dah memang beli emas tu dah lama. Jadi kita memang dah ada keuntungan dengan emas tersebut. Okay, kita jual, kita dapat keuntungan, kita beli gold bar. Dan jadilah gold bar. Dan gold bar ni sebenarnya keuntungannya lebih cepat berganda berbanding dengan barang kemas. Sebab barang kemas ni waktu membeli sebenarnya kita dah rugi. Okay, jangan kecam pula. Okay, waktu membeli barang kemas sebenarnya kita dah rugi. Ruginya apa? Ruginya dari kos tukang, upah tukang. Semakin cantik emas tersebut, semakin tinggi kos tukangnya ataupun upah tukangnya. Semakin complicated barang kemas tersebut, okay, semakin berkerawang begitu dan begini, lagi mahal upah tukangnya. Okay, so kita beli emas, kita dah timbang dengan gram, kemudian dinilai pula dengan dia punya upah tukang. So dah ada dua kos yang berbeza. Dan mungkin anda tertanya-tanya juga, Mona, upah tukang tak sama ke dengan gold premium? Tidak. Beza memang berbeza. Bezanya dekat mana? Bezanya dekat sini. Barang kemas semakin mahal, dia akan jadi barang kemas semakin besar, dia akan jadi semakin mahal. Betul? Upah tukang dikira per gram. Jadi harganya itu konsisten menaik. Tetapi gold bar semakin besar, kos premiumnya semakin murah. Okay, lagi besar, lagi murah. Jadi, lebih untung dengan gold bar lah. Itu yang pertama. Okay, kenapa gold bar lebih untung berbanding barang kemas? Kerana barang kemas waktu beli dah rugi dari segi kos upah. Gold bar kita untung sebab gold premiumnya semakin besar emas kita, semakin kecil gold premiumnya. Itu sewaktu membeli.
Sewaktu menjual. Sewaktu menjual emas, bila kita nak jual memang ada spread. Spread tu apa? Spread adalah beza antara harga beli dengan harga jual. Kalau anda pergi dekat website Public Gold ataupun anda pergi dekat kedai emas, akan appear dekat situ harga beli dengan harga jual. So itu memang normal ya. Okey, memang normal ada harga beli dengan harga jual. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada PG sell dengan kita ada PG buy. So betul lah, kita memang ada harga beli dengan harga jual. Perbezaan antara harga beli dengan harga jual disebut spread. Namun orang kita banyak salah faham. Orang kita translate spread sebagai susut nilai. Kalau kita tengok susut nilai tu, emas susut nilai ke? Emas susut nilai ke? Beli 5,000, hari ni kalau jual 10,000. Susut nilai ke? Tak kan? Tetapi kalau kereta, kalau kita beli 5 tahun yang lepas ataupun 10 tahun yang lepas, hari ni kita jual. Susut nilai tak? Ya, susut. Itulah yang dimaksudkan dengan susut nilai. Yang ini bukan susut nilai. Yang ini ada beza antara harga beli dengan harga jual. Untuk barang kemas, harga beli dengan harga jual berbezanya sangat besar. Untuk gold bar, beza harga beli dengan harga jual kecil, kurang daripada 10%. Yang ini lebih daripada 10%. Sekitar 15% ada, 20% ada, 30% ada, bergantung kepada kedai emas. Kenapa? Sebab emas bukan barang kawalan macam tepung, macam minyak yang telah ditetapkan harga dia. Okay, it's up to you lah. Okay. Jadi, kalau anda selama ni dah kumpul barang kemas banyak-banyak sampai tak tahu giliran nak pakai yang mana satu, apa yang anda boleh buat? Anda boleh pergi dekat Public Gold, tukarkan anda punya barang kemas kepada gold bar. Caranya macam mana? Mudah sahaja. Pergi dekat Mona punya profile, dekat Mona punya TikTok profile, ada link. Klik link dekat situ, Mona akan bantu. Okay, Mona akan bantu step by step. Jangan risau. Okay, seterusnya. Orang tanya, Mona, kalau contohnya emas yang dalam account gap tu, boleh ke kita jual? Emas tu saja-saja kat situ je ke macam mana? Ini adalah antara soalan yang orang selalu tanya. Okey, kalau anda perhatikan dalam account gap kita, okey, ada butang top up, ada butang sell, ada butang withdrawal. Okey, kat sini ha. Okey, ada butang top up, ada butang sell, ada butang withdrawal. Top up ni apa? Top up ni untuk tambah simpanan kita. Sell ni apa? Sell maksudnya kita jual gram emas yang kita ada. Kita jual dan duit masuk dalam account bank. Withdraw ni apa? Withdraw ni maksudnya kita keluarkan emas dalam bentuk yang kita suka. Kita nak dalam bentuk apa kat sini ada? Nak bentuk dinar, bulat-bulat. Okay, ni semua dinar. Ataupun anda nak dalam bentuk bunga emas. Yang ini semua 4 segi. Ataupun anda nak keluarkan dalam bentuk taifu. Pun 4 segi tapi dia punya sijil ataupun kad dia warna merah. Ataupun anda nak keluarkan dalam bentuk, okey, 1 gram yang pelbagai ni. Mak kau. Okey, 1 gram yang pelbagai ni. Macam-macam ada. Okey, dan kalau yang emas 999 ni, boleh keluarkan dalam bentuk barang kemas juga. Macam tadi kan Mona kata, anda nak dalam bentuk barang kemas juga Mona. Okey, tak ada masalah. Pergi klik dekat PG Jewel. PG Jewel, klik OK dan anda akan dipaparkan ini adalah antara 2 item yang paling laku keras sekarang. Okay, kita ada cincin UOLs. Okay, so cincin ini
kita boleh keluarkan daripada account Gap. Okay, gram dia sekitar maksimum 3 gram. Okay, dan ini adalah emas yang berketulinan 999. Okay, jadi ada soalan ke kawan-kawan nak tanya? Okay, ada soalan ke nak tanya? Hari ini kita dah bercerita mengenai tadi kita kata kesilapan biasa yang dibuat oleh pembeli emas. Yang pertama adalah apabila dia nak beli emas, dia menunggu ketika harga emas turun. Tapi dia tak nak simpan ketika harga emas tinggi. Sebenarnya harga emas tinggi ni dia hanya satu kali tinggi, lepas tu next time dia ada tinggi yang lain. So dia dah jadi rendah lah. Kan? Hari ni dia tinggi, besok kalau harga emas tu dia dah jadi 600, dia dah jadi rendah dah. Jadi kita dah terlepas peluang membeli emas pada harga rendah. Sebab apa? Sebab lepas tu dah ada 700, 800, 900 dan 1000 pula. Okey? Jadi jawapan dia, jangan tunggu ketika harga emas rendah sahaja baru nak buat simpanan emas. Sebab dalam simpanan emas, kita akan ajar untuk anda buat cost averaging ataupun pemurataan harga. Yang kedua, simpan duit dengan simpan emas. Yang mana lagi bagus? Kalau anda simpan sikit-sikit, okay, tapi anda konsisten, lebih bagus kalau anda simpan dalam bentuk emas. Kalau anda simpan dalam bentuk duit, nilai duit kita makin lama makin ditelan inflasi. Kuasa beli kita semakin lama semakin hilang. Walaupun kita berjaya mengumpul amount yang sama, tapi kita tetap tak boleh beli perkara yang sama. Contoh paling mudah, kalau beberapa tahun lepas kita boleh pergi haji dengan 10,000, hari ni kalau kita ada 10,000, kita dah tak boleh nak pergi haji. Kita kena tambah lagi. Okey, itu untuk package yang biasa. Okay, kita nampak dekat situ. Ataupun kalau beberapa tahun yang lepas, rumah yang kita duduk tu harganya adalah 250,000. Hari ni rumah yang sama dah jadi 350,000. Kalau kita menangguhkan niat kita masa tu untuk beli rumah, kita dengan duit yang sama dah tak boleh beli rumah yang sama. Okey? Sebab tu kalau kita ada matlamat dalam menyimpan, terus simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab emas adalah duit dalam bentuk yang lebih baik. Okey? Benda ni mau nak ulang. Supaya apa? Supaya anda faham. Okey, emas adalah duit tapi dalam bentuk yang lebih baik. Kerana nilainya meningkat dalam jangka masa panjang. Okey. Dan seterusnya, okey, kalau kita nak simpan, jangan simpan barang kemas. Sebab apa? Sebab barang kemas kita rugi 2 kali. Rugi sewaktu membeli, rugi sewaktu menjual. Kalau kita nak menyimpan, kita simpan dalam bentuk gold bar. Sebab apa? Sewaktu membeli, premiumnya lagi besar, lagi rendah. Waktu menjual, spreadnya kurang daripada 10%. Okey, jadi sekarang semoga perkongsian yang Mona kongsikan hari ini bermanfaat kepada anda semua. Okey, sebab apa? Sebab ilmu yang bermanfaat ini kalau kita sebarkan dan kalau kita amalkan, dia akan memberikan pahala yang berterusan. Okey, seperti biasa, kalau anda ada soalan, boleh typekan dekat ruangan komen. Ataupun kalau anda ada nak tanya, boleh pergi dekat mana-mana Mona punya video TikTok. Tuliskan soalan dekat situ, nanti Mona akan reply. Okey, so terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda yang bagi soalan. Terima kasih kepada anda yang tolong tap-tap screen. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang bagi hadiah. Okey, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini, hari esok dan hari seterusnya. Dan dimurahkan rezeki untuk anda supaya anda pun boleh buat simpanan emas dan mencapai matlamat anda dengan simpanan emas. Okey, dan memandangkan hari ini hari Jumaat,
Okey, dan hari Jumaat dan hari guru mungkin adalah cikgu-cikgu yang nak pergi me time ke short vacation ke. Okey, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi dan traffic light semua hijau. Okey, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada hari esok pada waktu yang sama sekitar pukul 8.30 pagi. Okey, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada hari esok. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hanum Latif follow saya. Kita dah habis. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi besok. Ya, dan kalau ada soalan ataupun Cik Hanum nak buat simpanan emas, okey, boleh pergi dekat Mona punya profile. Ada link dekat situ. Boleh buat pendaftaran. Mona akan guide step by step. Okey, itu sahaja. Bye.